kalau kembali kepada apa yang dijelaskan oleh Ibn Taimiyah rahimahullah, dia kembali kepada huruf adat. Kalau perjalanan itu adatnya itu musafir, maka kita qasar. Kalau adatnya, hurufnya bukan safar, maka kita tidak boleh bayang yang dikatakan sembahyang qasar. Contohnya, tadi sahabat bertanya, dia duduk katakan di Negeri Sembilan, tapi kerjanya di Kuala Lumpur, hari-hari ulang alik. Itu tidak ada safar begini, kerana dia dah urufnya hari-hari. Tapi kalau sekali-sekali dia keluar pergi Kuala Lumpur dan sebagainya, maka hak dia untuk sembahyang qasar. Maka hak dia mengqasarkan solatnya. Itu sebab nanti uruf kita bincangkan khusus tentang apa itu uruf. Kebiasaannya, adatnya orang kampung katakan itu safar, maka safar lagi dia. Contohnya ya, kalau duduk di Johor, kita di Setulang tu, kalau menghadap Singapura pakai membesar suara, orang Singapura dengar, tak jauh. Berapa? Lebih kurang 10 kilometer kan dia punya tambak, lebih kurang. Tak jauh tambak tu. Checkpoint Singapura dengan checkpoint Malaysia itu lebih kurang lebih-lebih setengah kilometer. Tetapi bila orang Johor pergi Singapura, ada masa 2 jam baru sampai Singapura. Kenapa? Ya. Dan sesuai kalau kita katakan as-safaru qata'atun min al-'adab. Kata Rasulullah SAW, safar itu sebahagian daripada susah payah. Susah payah kan? Separuh kereta yang tak bagus terpaksa tolak ke tepi. Dia punya itu temperature dia panas. Tak jam. Azab kan? Separuh nak terkencing, nak terberak, macam mana nak tak? 2 jam ni jam. Nak terkencing atau nak terberak, macam mana? Azab tu. Kenapa kalau tak dapat dia punya tempat melepas, memang azab. Sampai bila-bila azab terus. Jadi situ azab kan? Ataupun ada budak tiba-tiba aircon condemn, ada budak di dalam, budak kecil meraung, kita tengok kesian nak tumpangkan dia, kita tak kenal kan? Ini semua azab. Maka untuk meringankan azab-azabnya, Allah beri kita rukhsah, keringanan apa dia? Safar. As-safaru qita'atun minal azab. Maka masa safar diberi keringanan dengan cara mengqasar solat. Tapi mereka tak mau, subhanallah. Allah kasih tak mau dia, kerana jahil. Jadi bila urufnya, bila kebiasaannya orang katakan safar, malah pakai pasport lagi. Tak ada pasport tak boleh masuk, kena tendang masuk Malaysia sebulan. Ini bermakna ada kewayahan untuk masuk sebulan. Dan kalau pasport salah isi borang pun juga dia computerized, dia kena isi semula dan sebagainya. Kalau pasport kita kadang-kadang dia tengok tak sama dengan nama IC kita pun masalah. MOHD di pasport dia je penuh, dia tak sama, disuruh balik, suruh betulkan dulu. Itu Singapura. Lihat, kita katakan kepada mereka bahawa ini satu kisah penderitaan yang boleh dihadapi oleh orang yang musafir. Maka bila pergi Singapura, kalau boleh, yang duduk di Johor pergi Singapura mesti mengqasarkannya. Saya pernah satu masa dulu dari Singapura, orang tumpang saya waktu Johor, saya cakap jom kita jamakkan Johor dan Asar. Dia cakap Singapura dengan Malaysia ni kan dekat. Saya pun tak mau berargu dengan dia, maka dia pun tak sembahyang asar. Saya jamakkan asar, dia pun tengok saja. Tahu sampai di rumah saya itu Nabi pada masa itu hampir pukul 10. Pada masa itu ada perayaan. Jalan tak sebesar sekarang. Sekarang dah dibesarkan, subhanallah. Jadi sembahyang zuhurnya okey, sembahyang asarnya meninggalkan solat dengan sengaja boleh jadi kafir. Meninggalkan solat dengan sengaja dikatakan man taraka as-salata muta'ammidan faqad kafar. Ini yang kita takuti. Maka pelajari solat sebagaimana diperintah. Jangan belajar solat 5 waktu itu saja. Solat safar adalah wajib. Jadi sekarang apa saja yang kita anggap safar, maka kita boleh mengqasarkannya dan menjamakkannya. Okey, kita teruskan. Solat qasar untuk meringankan kesulitan. Betul ya? Solat qasar untuk meringankan kesulitan. Apa dalilnya? Di halaman 44. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-safaru qit'atun min al-'adab yamna'u ahadukum nawmahu wa sharabahu fa idza qada nahmatahu falyu'ajjil ila ahlihi
Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, bersabda Rasulullah SAW, musafir itu sebahagian daripada azab, kesulitan, sehingga menghalang dari keselesaan tidurnya. Betul kan? Saya kadang-kadang pergi utara tu dengan Saudara Faisal dan Salman. Kadang malam tidur tak cukup. Tidur dalam mana? Dalam perjalanan. Daripada Johor pergi Perlis. Selesa ke? Tanya sahabat kita orang Perlis. Boleh tak selesa? Begitu juga kita malam daripada Perlis, kadang pukul 11, pukul 12 kita balik terus ke Johor. Macam mana rasa tidur dalam kereta? Tidak selesa walaupun boleh tidur. Makanya apa dikatakan Rasulullah SAW benar. Walaupun mereka mengatakan subhanallah, sekarang tu kenderaan canggih macam mana pun dalam musafir tak selesa. Ya. Begitu juga makannya. Apa yang ada, betul kan? Kadang-kadang kita musafir begini-gini orang, makanan yang kita nak makan seperti kita masak mana ada. Kita makan apa yang ada, sehingga kadang-kadang sakit perut dan sebagainya. Ini terpaksa ditempuh azab kan? Begitu juga minum. Ya. Di negeri kita ada teh tarik. Di tempat lagi ada teh tarik. Walaupun dulu yang buat teh tarik India, saya pergi India tak ada teh tarik. Kelebihannya. Betul kan? Begitu juga Perantar, begitu Canai. Tak ada di mana? Saya pergi Bandung, tak ada rujak Bandung. Ada. Namanya rujak Bandung, air batu Bandung. Tapi tak ada air batu Bandung. Jadi kalau kita suka minum tu, pergi negeri orang tak ada. Jadi minum kita dan makan kita berubah. Kalau aku lihat cerita pasal makan ni perlu juga ya. Sebab kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah jangan berlebihan. Disuruh makan yang baik-baik. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Okey, kita teruskan. Di halaman 45. Anna Umar sa'ala Rasulullah SAW an qasri salati ba'da an amana an-nas. فأجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. Bahawa Umar bertanya kepada Rasulullah SAW berkenaan salat qasar setelah keadaan manusia aman. Maka Rasulullah SAW menjawab dengan bersabda, mengqasar salat dalam perjalanan merupakan sedekah. Saya pernah dengar Utsaimin dalam musim haji mengatakan, bila banyak orang tak mau sembahyang qasar di mana di Mina, di Bait Rabita Alam Islami, maka dia mengatakan ini sedekah, ini juga hadiah. Sedekah ini diistilahkan juga hadiah. Kalau anak kasih anda hadiah, anda tak ambil, apa anda rasa? Anda sombong. Ini Allah kasih hadiah tak diambil, maka kena ambil. Cuba lihat, saya kita nak bujuk orang-orang supaya sembahyang qasar. Sembahyang qasar ni orang Malaysia tak sembahyang qasar di Mina. Sembahyang tamam. Dia cakap, saya dah duduk bagus dan ni semua takkan nak qasar. Sebab apa? Syekh dia tak qasar. Jadi kami bawa ke Rabita Alam Islami. Pada masa itu ada Utsaimin memberi ceramah. Itu dalam tahun 35-76 gitu. Jadi kata Utsaimin dibujuk orang tu, ini kan Allah kasih hantar sedekah. Kalau anak kasih hantar sedekah, tak terima sombong. Maka dijelaskan. Ya, tadi sahabat angkat tangan. Mungkin ada orang mungkin sebab saya pernah dengar ustaz, satu ustaz ni dia beritahu bila kita safar, bila kita dah berjalan itu dia kata safar. Bila kita dah sampai lokasi destinasi yang kita tuju tu, itu dia ajak sebagai mungkin. Okey. Nanti kita lihat dalam buku ini, Umar bin Abdul Aziz 3 bulan di situ, duduk kat situ, belum selesai. Dia tempat qasar. Ada sahabat terperangkap di Senur hampir setahun juga qasar. Arti musafir bukan naik bas dalam perjalanan, itu dalam perjalanan untuk musafir, untuk pergi ke tempat destinasi yang kita pergi. Bila kita sampai ke tempat destinasi, selagi jauh daripada mukim itu namanya musafir. Selagi kita berada jauh daripada tempat mukim kita, itu namanya musafir. Begitulah dipahamkan ustaz ni, sebab tu mungkin fahaman masyarakat sudah jadi keliru. Makanya apa itu safar, kita kena faham. Sehingga ulama-ulama kita, setiap kalimah yang digunakan akan ada definisinya. Tapi di sini salah saya ada tulis definisi safar. Alhamdulillah, kita sambung dulu ya, insya-Allah. Di bawah, an ya'lam ni Umayyah qala qultu li Umar bin Khattab
فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدو مبين ما لنا نقصر وقد آمنا فقال عجبت ما أجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. Dari Ya'la bin Umayyah aku berkata kepada Umar bin Al-Khattab tentang firman Allah, maka tidak mengapa kamu mengkasarkan salat jika kamu khawatir diserang oleh orang kafir. Dan dalilnya lagi, mengapa kita mengkasar salat sedangkan keadaan manusia sudah aman? Makanya ada orang Singapura dulu, dia mengatakan dah tak boleh sampai kasar sebab dah aman. Oleh kerana dia tidak memiliki hadis, maka dia ajarkan kepada anak-anak muridnya bila musafir tak pernah sembahyang kasar. Kerana ayat ini katanya kalau dalam keadaan tidak aman, sekarang dah aman. Kalau kita kembalikan kepada hadis ini, apa dia? Maka beliau berkata, aku juga heran tentang apa yang kamu herankan. Ayat ini mengatakan kan perang, ketakutan. Sekarang kita dah tak perang, kita dah tak takut. Jadi heran kenapa mesti dikasarkan. Maka kata Rasulullah SAW, lalu aku bertanya kepada Rasulullah, baginda bersabda, solat qasar adalah sedekah yang Allah sedekahkan kepada kamu, walaupun sudah aman, dia jadi sedekah pula. Oleh itu hendaklah kamu terima sedekahnya, ataupun hadiah, hendaklah kamu terima hadiahnya. Boleh dinamakan sedekah dan boleh dinamakan hadiah. Kemudian wa an Aisyah qalat kharajtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi umrati Ramadan fa'aftara wa sumtu wa qasara wa atmamtu fa qultu bi abi wa ummi aftartu wa sumtu wa kasarta wa atmamtu fa qala ahsanti ya Aisyah. Dari Aisyah ia berkata, aku pernah keluar bersama Nabi Muhammad SAW dalam umrah di bulan Ramadan. Kemudian aku berbuka, tetapi kemudian aku berbuka, aku tetap berpuasa. Ia berbuka. Kemudian ia berbuka. Ini Nabi Muhammad SAW berbuka, aku tetap berpuasa. Dan ia mengqasar solatnya, sedang aku menyempurnakannya. Lalu aku bertanya, demi ayah dan ibuku, engkau berbuka sedangkan aku tetap puasa, dan engkau mengkasarkan solat sedang aku menyempurnakannya. Lalu baginda menjawab, itu baik sahaja wahai Aisyah. Kalau kita lihat hadis ini diriwayatkan oleh Daraqutni, dia berkata hadis ini sanad dan hasan. Kenapa saya masukkan? Hadis ini yang diorang gunakan untuk apa? Untuk membolehkan sembahyang tamat. Tapi hadis-hadis yang lebih sahih daripada hadis ini, seperti hadis Bukhari, Muslim, maka kita berjaga-jaga, kita ambil yang paling sahih. Sebab kaedah ilmu yang paling sahih kita ambil. Hadis Bukhari dan Muslim menyuruh kita malah ikut itu sendiri. Tetapi kalau ada orang yang tak mau kasar, kalau pakai hadis ini, maka kita jangan tolak. Sebab hadis ini tidak dimasukkan oleh para ulama. Cuba kita katakan yang paling baik adalah solat seperti solat Rasulullah. Maka kita kasar, itu lebih utama. Dan kita teruskan. Kenapa? Kita kalau boleh dicintai oleh Allah, yang mana